Soalan 2A. Rajah 2.1 menunjukkan Ehsan menarik ke atas tali gitar dan kemudian melepaskannya. Rangsangan soalan. Rangsangan soalan ini datang daripada rajah tersebut. Ia menunjukkan dengan jelas bahawa bila tali gitar digetarkan, bunyi boleh dihasilkan. Situasi ini membantu murid faham bahawa bunyi terhasil sebenarnya daripada getaran tali gitar. Soalan 1 Roman. Apakah yang dapat diperhatikan? Berikan penerangan. Cara nak jawab soalan ini senang sahaja. Mula-mula, kita kena tengok apa yang dapat diperhatikan, kemudian berikan penerangan. Dalam kes ini, bila tali gitar digetarkan, bunyi akan terhasil. Sebabnya ialah getaran pada tali itu yang menghasilkan bunyi. Jadi, jawapannya adalah bunyi terhasil. Getaran tali menghasilkan bunyi. Fokus utama di sini adalah konsep asas, iaitu getaran menghasilkan bunyi. Soalan 2 Roman. Apakah yang dapat diperhatikan jika Ehsan menarik tali lebih tinggi ke atas dan melepaskannya? Terangkan mengapa. Cara nak jawab soalan ini, kita lihat dulu apa yang berlaku kalau tali ditarik lebih tinggi ke atas. Jawapannya, bunyi yang terhasil akan jadi lebih nyaring. Sebabnya ialah amplitud getaran yang lebih tinggi menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Jadi, jawapan penuh ialah, bunyi yang lebih nyaring dapat didengar. Amplitud getaran yang lebih tinggi menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Fokus utama di sini ialah hubungan antara amplitud getaran dengan kekuatan atau ketinggian bunyi. Soalan B. Pasangan adik-beradik, Deng Kuan dan Deng Fon menjalankan suatu aktiviti tentang perambatan bunyi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.2. Terangkan mengapa percakapan perlahan Deng Kuan dapat didengar dengan jelas oleh Deng Fon. Rangsangan soalan. Rangsangan soalan ini datang daripada rajah 2.2 yang menunjukkan mereka berdua menggunakan telefon ten kosong yang disambungkan dengan tali. Situasi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana bunyi boleh merambat melalui pepejal, iaitu melalui tali tersebut. Cara nak jawab soalan ini, mula-mula kita kena kenal pasti fenomena utama, iaitu bunyi boleh merambat melalui pepejal. Kemudian, kita jelaskan kenapa suara yang perlahan pun boleh didengar dengan jelas. Konsepnya ialah dalam pepejal, susunan zarah sangat rapat, jadi getaran bunyi boleh dipindahkan dengan cepat dari satu zarah ke zarah yang lain. Maka jawapannya ialah bunyi dapat merambat dengan cepat melalui pepejal. Susunan zarah yang rapat dalam pepejal menyebabkan getaran bunyi dapat dipindahkan kepada zarah-zarah yang bersebelahan dengan pantas. Soalan C. Semasa ahli penyelamat mencari mangsa dalam bangunan yang runtuh akibat gempa bumi, mereka terdengar bunyi ketukan logam melalui paip logam bangunan itu. Terangkan bagaimana mangsa hidup gempa bumi itu melakukan tindakan tersebut. Berikan alasan. Soalan ini minta kita terangkan bagaimana mangsa yang masih hidup boleh melakukan tindakan tersebut, dan kita kena berikan alasan yang saintifik. Rangsangan soalan. Situasinya begini, bangunan runtuh, mangsa terperangkap di dalam, dan pasukan penyelamat terdengar bunyi ketukan logam melalui paip logam bangunan. Jadi, jawapan kita kena jelaskan tindakan mangsa, dan kenapa bunyi itu boleh sampai dengan jelas melalui paip logam. Cara nak jawab soalan ini, mula-mula kita kenal pasti tindakan mangsa. Mangsa sebenarnya gunakan objek keras untuk mengetuk paip logam. Lepas tu, kita terangkan alasan saintifiknya. Bunyi boleh merambat dengan sangat cepat dalam pepejal, contohnya paip logam, sebab zarah-zarah dalam pepejal tersusun rapat. Jadi getaran bunyi mudah dipindahkan dari satu zarah ke zarah yang lain. Jadi, jawapan penuh mestilah ada dua bahagian, tindakan mangsa dan juga alasan saintifik. Maka jawapannya ialah mangsa hidup menggunakan objek keras untuk mengetuk paip logam. Gelombang bunyi yang terhasil merambat sangat cepat menerusi pepejal seperti paip logam.